Dengar suara? Boleh Dengar, dengar? Ustaz. Haji, Assalamualaikum. Haji, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Haji, dengar suara? Dengar. Alhamdulillah dengar. Okey, Haji. Malam ni kita belajar hukum tajwid pula, Haji, Boleh, Boleh, Ustaz? Kita bergilir lah. Sebelum ni kita talaki kan. Hari kita bincang, Betul. hari ni bincanglah 1-2 hukum ke. Tengoklah. Tengok masa yang ada. Hukum, kita mula hukum apa je Haji nak guna ni? Mula. Hukum mat boleh lah, Boleh, Ustaz? Boleh, hukum mat kita pilih satu hukum, kita bincang santai, kita mengenal hukum. Dan kita belajar berkitab, belajar berkitab. InsyaAllah kita akan buka kitab, kita semak hukum. Tapi paparannya saya akan paparkan secara gambar lah, dalam bentuk gambar yang lebih mudah lah, insyaAllah. Okay, tunggu lagi 2 minit ya. Tunggu dah ramai sikit lagi, nanti kita masuk 2 minit lagi insyaAllah. InsyaAllah, Ustaz. Lagi 2 minit. Okay, kita mulakan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azza jalaluh. Wassama kamaluh. Wassalatu ala rasulillah. Tammat risalatuh. Wahasunat sifatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Hafiz bin Haji Ahmad. Yang berbahagia Setiausaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan. Timbalan Setiausaha yang berbahagia Insinyur Haji Nazatul Shima binti Muhammad. Barisan
Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kota, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah kita rafakkan rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita meneruskan pembelajaran kita dalam kelas Jom Mengaji pada malam ini. Okey, malam ini kita membincangkan satu hukum tajwid dalam kumpulan hukum mat dalam kumpulan hukum mat. Jadi saya paparkan pada skrin. Diharap pada rakan-rakan boleh lihat pada skrin yang saya akan paparkan ni. Okey, kita mulakan hukum hari ni. Kita pilih satu hukum lah. Apa buat ni? Okey, kita mula dengan hukum ini. Okey, hari ni kita nak belajar satu hukum tajwid dalam kumpulan hukum mat. Okey, hukum yang kita nak belajar hari ni iaitu mat tamkin. Okey. Boleh buat catatan lah pada buku ke atau tangkap gambar. Sebab kita belajar hukum ni dia kena ada catatan. Nanti boleh sebagai rujukan pada masa akan datang. Boleh rujuk balik pada masa akan datang. Okey. Okey, yang kita bincang adalah hukum mat tamkin. Apa maksud mat? Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan mat? Mat ni maksudnya tambah. Dalam ilmu tajwid disebut sebagai tambah. Tambah apa? Tambah kadar panjang. Panjang bacaan. Asalnya huruf hijaiyah yang berbaris kadar harakatnya 1. Contoh yi. Huruf ya kan, baris bawah. Yi. Itu 1. Atau dipanggil 1 harakat. Bila kata tambah, kata mat, dia tambah. Jadi daripada 1 harakat jadi berapa harakat Ji? 2 harakat. Paling pendek 2 harakat. Tapi kena ada huruf mat. Bila kata mat itu tambah kadar harakat mesti ada huruf mat. Dalam hukum mat tamkin ni, huruf mat yang digunakan adalah huruf apa? Huruf ya. Satu daripadanya adalah huruf Ya. ya. Ada berapa huruf mat tamkin ni Haji? Huruf mat memang dia kumpulan mat ni. Kalau mat ni dia menggunakan dalam lingkungan 3 huruf yang asal itulah, yang asli itulah dipanggil huruf Ya. ya. Lagi huruf apa lagi huruf mat? Alif waw ya. Bila kumpulan ya, kumpulan hukum mat, dia akan menggunakan hanya sekitar 3 huruf itu sahaja. Sama ada ya, sama ada alif atau waw. Okey. Jadi contoh ni kita letak huruf mat, huruf ya. Huruf mat ya. Selepas huruf ya berbaris di bawah. Betul Jadi yi 1 harakat. Tambahkan huruf mat selepasnya. Baru boleh ditambah kadar harakat. Jadi 2 harakat. Yi. Panjang sikit lah. Yi. Kan? Itu maksud mat. Itu maksud mat. Okey, tamkin ni apa dia? Apa maksud tamkin? Dalam istilah ilmu tajwid, tamkin ni maksudnya ditetapkan. Tamkin maksudnya ditetapkan. Itu di sudut bahasa lah. Tetapkan. Tetapkan apa? Tetapkan. Panjangnya. Huruf mat itu. Bacaan pada huruf mat itu ditetapkan. Jadi mat kan? Mat tu dipanjangkan. Bila masa panjangkan mat itu, pada mana? Pada mat tu pada huruf mat dia. Ni huruf mat dia kan? Ya kan? Ya.
huruf mat ni huruf ya. Ya ni masa kita baca dia, masa kita membunyikan pada bacaan kita ketika dipanjangkan 2 harakat tu, ketika panjang 2 harakat tu tetapkan bunyi huruf mat ya itu pada makhraj dia. Huruf mat ya ni makhraj dia mana Haji? Hidung. Huruf dia huruf mat ni alif, waw atau ya ni dia ada tempat keluar dia okay, tempat keluar dia tu kita ambil gambar je saya tunjuk gambar bagi nampak lah. Huruf mat ya ni dia punya tempat duduk dia adalah di al-jauf dengan daripada kerongkong daripada kerongkong ke rongga mulut. Dia panggil al-jauf. Okay, saya buka dia punya tempat keluar lah. Nah, gitulah pelan-pelan. Apa yang baru masuk tu pelan-pelan Ada satu tempat keluar huruf dia panggil jauf. Dia rongga. Jauh. Rongga dia panggil. Rongga apa ni? Okey. Ni rongga. Ini makhraj. Satu daripada tempat keluar huruf yang umum yang luas, yang umum ni ada 5. Satu daripada jauf ataupun al-jauf sebut rongga. Iaitu apa? Suara yang dilepaskan ke mana? Ke ruang kosong di mana? Bermula daripada kerongkong dan mulut. Suara tu dia dalam ruang lingkup itu. Ruang kosong di dalam mulut di mana? Kita tengok gambar lah Gambar tadi balik. Di mana? Di kerongkong. Kerongkong mana? Bila sebut kerongkong, dia skop dia sini lah. Ini pangkal kerongkong. Tengah, hujung. Dia maknanya di ruang lingkup sini lah. Kerongkong dengan mulut. Mulut sini. Boleh nampak gambar Haji? Nampak tak? Bermula daripada kerongkong dan rongga mulut. Itu dipanggil jauf. Mana ruang kosong tu ni? Mana ada ruang kosong sini, itu kerongkong. Mana ada ruang kosong di mulut, itu di mulut. Okey? Jadi tempat keluar huruf mat ni daripada kerongkong ke mulut. Boleh je Faham tu dulu Boleh nampak tu. Itu al-jauf. Huruf mat keluar daripada kerongkong ke rongga mulut. Kembali balik pada tadi. Balik. Jadi satu dari huruf mat tu adalah huruf ya. Okey. Dia suruh tamkin kan. Bila sebut tamkin, tetapkan makhraj bunyi ya ketika dipanjangkan tadi, dibacakan dipanjangkan. Bunyi panjang itu mesti tetap. Mesti tetap pada kadar panjangnya tu ketika mana dia dibaca pada bacaan kita lah. Okey? Kenapa dia suruh tetap? Sebab isu. Dia ada isu dia, Haji. Apa isu dia huruf mat ni? Tamkin ni? Kenapa kena tetap? Sebab berlaku isu tidak tetap. Apa isu tidak tetap? Iaitu huruf mat ya ni kadang-kadang dia termasuk pada ya yang selepasnya. Dia termasuk pada huruf ya selepasnya. Mat tamkin ni dia mesti huruf yang sama. Mesti huruf yang sama. Pertama huruf ya, kalau di sinilah, kalau dalam hukum ni dia huruf ya yang baris bawah. Yang pertama. Yang kedua ya yang bertanda mati. Boleh setakat ni Haji? Boleh tak? Mesti huruf yang sama jenis. Huruf mat bertemu dengan huruf yang sama jenis. Okey. Okey, kalau di sini huruf ya berhimpun 2 huruf ya. Kalau di sini ya lah, kalau di sini yang contoh saya tunjuk ni ya lah. Okey. Tapi kalau ya bertemu ya ni dia ada dia punya penjelasan dia. Kat dalam yang saya paparkan ni dia tunjukkan huruf ya saja kan. Ya bertemu ya. Jadi penjelasan dia apabila berhimpun 2 ya. 2 ya. Ya yang pertama tapi syarat
Ya yang pertama mesti bersabdu. Ni yang pertama sabdu kan ni. Pertama sabdu, tu syarat dia. Dan dia mesti baris bawah lah. Bersabdu dan mesti baris bawah. Jadi macam ni dalam gambar ni. Dia bersabdu dan dia mesti baris bawah. Tu syarat pertama Kemudian ya yang kedua. Yang kata huruf ya mat tadi tu lah. Yang tamkin tu. Ya kedua mesti adalah ya yang sukun atau bertanda matilah. Sebab dia dimatikan. Ya ni dimatikan. Ya kedua dimatikan. Boleh Haji? Boleh Ustaz. Ha. Okey. Yang disebut tamkin tu macam ni. Kita ambil contoh. Ini contoh. Tamkin adalah tetap. Isu dia yang suruh tetap ni apa? Isunya berlaku pada ya dengan ya ni. Apa isu dia? Selalu berlaku idgham. Itu isu dia. Itu sebab bila ya bertemu ya ni, bila berlaku isu idgham. Idgham apa pula? Idgham ni maksudnya memasukkan. Dia masuklah antara dua ya ni. Dua ya ni jadi dia tak tetap bunyi mat tu sebab ya tu diidghamkan. Teridgham lah maksudnya. Ataupun bukan sengaja idgham. Sebab boleh bertemu dua ya ni, kalau tak ditetapkan bunyi mat tu dengan dalam tempoh dua harakat, dikonsistenkan bunyinya tidak berubah-ubah, tidak tetap, dia berlaku idgham. Contoh idgham macam ni. Ini isu kalau tak tetap dia akan jadi idgham. Idgham contohnya huyitum, huyi. Nampak? Ya tu tak bunyi. Tak tetap bunyi dia. Huy, huyitum. Itu salah. Yi. Itu salah. Sepatutnya huyi. Tetap. Bunyi tak berubah-ubah. Tetap tu pada huruf mat dengan kadar dua harakat itu adalah pada suara kita dan pada kedudukan lidah kita. Pada kedudukan di kerongkong dan di ruang rongga mulut itu kita tak menggerak-gerakkan. Itu kata tetap tu. Tetap ni bukan saja maksudnya makhraj ya ketika mati tu. Yang kedua tetap tu juga adalah alat-alat ucapan dalam mulut itu sepanjang dibunyikan huruf mat tu tidak bergerak-gerak. Huyi, yi kan bergerak tu ji. Huyi bergerak-gerak tu yi. Tak mau. Tetap macam ni. Huyi, stay. Tetap Haji. Huyitum. Cuba Haji baca. Huyitum. Okey. Ya yang bersabdu tu ada dua ya juga. Huyi. Ya yang baris bawah tu dengan huruf ya mat tu yang kena tetap. Huyi. Yi. Tu stay. Berapa lama nak stay tu? Dua harakat. Huyi. Yi. Tetap. Jangan bergerak-gerak. Tetap itu memberi makna yang luas, iaitu tidak menggerak-gerakkan bunyi ya itu dalam tempoh dua harakat, tidak mengidghamkan atau ya yang berbaris bawah tu dia ataupun sebab ada dua ya, jadi kadang-kadang dia termasuk pada ya yang mati tu. Contoh begini, yitum, nampak? Seolah-olah ya itu bunyinya dia seperti bunyi yang tidak dia tidak sekata lah. Bunyi dia huyi. Ada bunyi lain tu situ. Sepatutnya bunyi begini. Huyi. Nampak? Saya tak gerak-gerakkan suara saya. Stay situ. Huyi. Tu. Yi. Jangan bergerak-gerak di sudut suaranya. Itu yang dimaksudkan dengan tetap. Tetap. Sebagai asas lah untuk suara. Kalau dia masuk berlagu itu nanti dulu. Sebab bila masuk berlagu ni, berlengguk-lengguk ni, dia agak susah sikit lah untuk menjaga ketetapan tu. Dia boleh berlengguk, boleh. Tapi tetap tu, maksud saya, jangan menggerak-gerakkan. Itu sebab teknik mengalunkan bacaan Al-Quran, dia ada teknik juga. Sebab itulah sampai dilarang melebih-lebihkan lagu.
Ada ulama yang menyatakan pendapat begitu, yang menyebabkan, itu kata dia menyebabkan hukum tajwidnya jadi rosak. Itu kena hati-hati. Boleh melenggok-lenggok tapi jaga hukum tajwid. Kalau dalam ni hukum mad tamkin, tetapkan bunyi hukum mad dua harkat itu ketika dia dimatikan dalam keadaan tetap, maksudnya tetap, maknanya bunyi matinya ya itu tidak berubah-ubah bunyi dia. Contoh macam saya sebutkan tadi, yi, kan ada beberapa bunyi dalam tu. Kita nak satu bunyi je, tetap tu maknanya yi. Tidak berubah-ubah bunyi di dalam rongga kerongkong kerongga mulut tu. Tetap. Itu maksudnya. Berlagu boleh tapi jaga, tetap tu tetap. Huyitum yitum. Bila saya sebut lagu dah pening lagi. Tu Ustaz kata tak boleh lagi lu. Bila berlenggok pula, jaga bunyi yang sama tu tidak berubah lah. Tidak kan nampak macam berubah tu. Itu tak mau macam tu. Ataupun tak mau. Bunyi tetap macam ni. Kalau nak lenggok, bunyi tetap tu tetap sama. Nampak? Walaupun saya naik lenggok atas bawah, bunyi tetap sama begini. You faham tak maksud saya? Faham tak? Walaupun kita lenggokkan suara kita, tetap maksudnya dia sudut bunyi asal ya tu tak berubah. Berlenggok boleh, tak ada masalah. Bunyi asal jangan berubah. Asal bunyi ya yang dimatikan, yang keluar daripada rongga kerongkong ke rongga mulut. Sebab bila nak masuk berlagu, dia ada satu penjelasan. Macam saya tambah penjelasan tadi, tetap bunyi secara dijaga ketetapan bunyi huruf mad itu walaupun dilenggok-lenggokkan. Huyitum. Cuba Haji baca. Huyitum. Itu namanya tetap. Ditetapkan kadar bunyi dan membunyikan hukum mad itu pada keadaan dia di rongga kerongkong ke rongga mulut masa mengeluarkan bunyinya itu. Tetap maknanya menjaga dia punya kadar bunyi itu tidak berubah-ubah, maknanya tidak ada beberapa bunyi yang lain. Satu bunyi saja boleh lenggok tapi bunyi tetap bunyi yang sama. Itu dimaksudkan dengan tamkin. Okey. Okey, setakat ni ada soalan tak sebelum kita buat latihan? Ada di kalangan pelajar yang nak belajar, dia nak tanya tentang mad tamkin. Sebelum kita sambung, ada lagi ni latihan semua ada dalam ni Okey, kita sambung Kita buat latihan. Saya ulang sekali lagi. Mad tamkin yang saya ajar dalam paparan ni, ini adalah keadaan yang pertama. Mad tamkin ni kalau buka dalam kitab, kita merujuk kepada penggunaan kitab kita, iaitu kitab tajwid, qiraat Imam Asim mengikut riwayat Hafsun melalui bacaan Al-Imam Asy-Syatibi atau Tariqah Asy-Syatibi. Jadi maknanya kita akan bincang lebih sikit lah. Mendalam sikit. Tentang hukum ni. Kita bincang satu hukum ni dulu. Jadi mad tamkin dalam paparan ni adalah satu keadaan. Dia masuk satu keadaan ialah pertama, ini keadaan pertama dalam paparan ni iaitu iaitu bertemu atau berhimpun dua huruf ya dengan pertama ya yang pertama bersabdu serta berbaris bawah dan yang kedua adalah bertanda mati. Ini adalah keadaan pertama bagi hukum mad tamkin. Dia ada berapa keadaan mad tamkin ni? Ada dua keadaan. Satu yang inilah, ya bersabdu berbaris bawah, bertemu ya yang bertanda mati selepasnya. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, ini kena buat catatan lah sebab dalam ni tak dipaparkan. Nanti saya tengok jap ada tak contoh paparan yang lain. Di dalam ni contoh semua hanya
keadaan yang pertama. Dalam kitab kita dia ada kupas lagi tentang mat tamkin bagi situasi yang kedua. Tak apa, kita terangkan dulu yang pertama ni, buat latihan dulu, nanti saya paparkan yang kedua. Tapi saya terangkan kat sini, mat tamkin dia bagi paparan yang kedua ni, iaitu bagi keadaan yang kedua itu, iaitu huruf mat ataupun huruf mat ya itu. Dia huruf mat ya satu. Yang kedua, dalam keadaan kedua ni, dia ada ya dengan huruf waw. Tadi yang pertama, keadaan pertama, ya bersabdu baris bawah bertemu ya bertanda mati selepasnya. Itu keadaan pertama. Untuk keadaan yang kedua, hukum mat tamkin dia ada dua keadaan. Keadaan yang kedua ni apabila huruf ya atau huruf waw dia ada dua huruf. Waw atau ya yang bertemu dengan huruf yang sama jenis, iaitu ya juga atau waw juga selepasnya. Okey, yang ni nanti saya terangkan. Kita bincang yang pertama ni dulu. Okey, mari kita buat latihan. Semua dah sedia Kita mulakan kalimah ni, penerangan dia. Okey, kita terangkan dulu. Yang pertama ni, saya kata tadi apa? Ni keadaan pertama boleh jumpa ya, huruf ya, ya yang bersabdu baris bawah. Okey, bersabdu baris bawah. Bertemu selepasnya ya bertanda mati. Kalau dalam satu kalimah, dalam satu perkataan. Ini keadaan pertama ni hukumnya mat tamkin. Untuk keadaan yang pertama ni lah. Dia di dalam satu perkataan. Ada, itu sebab kalau kita mengajar, ada guru yang mengatakan ini bukan mat tamkin, jadi kita diamlah, tak apa. Mungkin dia pemahaman dia berbeza. Tapi macam kita mengajar berkitab ni, kita kena ada kitab supaya kita ada sandaran. Sebab kalau kita mengajar, mungkin takut tak berkitab, kita mengajar terus daripada Quran, itu berisiko lah. Sebab kadang-kadang pelajar kita ni dia pandai, dia belajar daripada guru. Jadi sekurang-kurangnya kita kena sebutkan nama kitab yang kita rujuk, kita ambil daripada mana. Sebab sekurang-kurangnya kita berpandukan kitab yang kita ambil penjelasannya. Okay, faham? Kalau kita mengajar tanpa kitab, kita tak pegang kitab di tangan, takut bila nak menerangkan tu, kita tak boleh nak jelaskan daripada kitab mana, kita terlupa ada beberapa cara baca sebagainya, jadi akan mengganggu proses pengajaran. Jadi kalau saya mengajar, kitab saya tetap akan duduk depan saya lah. Depan saya supaya boleh buat rujukan. Boleh rujuk kembali. Okey, ingat? Ini keadaan pertama, ya bersabdu baris bawah. Yang kedua, ya bertanda mati. Dalam satu perkataan. Ini keadaan pertama, mat tamkin. Okey, bila jumpa begini, tetapkan bunyi ya mati itu. Hati-hati jangan sampai atau termasuk ya yang pertama tu ke dalam ya kedua. Hati-hati. Ya pertama ni, ya baris bawah ni lah, hati-hati. Ya baris bawah ni termasuk ke dalam ya yang bertanda mati. Contohnya, an-nabiyina. Itu salah. Sebab ianya, ya pertama ni, ya baris bawah ni, dia masuk bunyinya ke dalam ya yang kedua. Tak boleh masuk. Tak boleh idgham, orang kata. Hati-hati. Tetapkan. Ya baris bawah, tetap ya baris bawah. Ya mati, tetap jaga dengan ya berbaris bertanda mati. Dipanjangkan 2 harakat. Jadi baca begini yang dimasukkan tamkin. Tetapkan bunyi ya mati tu. Jaga jangan sampai idgham. Begini bunyinya. An-nabiyina. Jaga. Kalau boleh jangan lenggok di situ. Kalau belum mahir lah, tak perlu dilenggok-lenggokkan suara. Letak saja suara sekata ataupun dengan nada yang sekata saja. Nada tetap. Nada tu ditetapkan supaya menjaga bunyi huruf mat ya itu lebih sempurna. Okey? Dengar saya baca. An-nabiyyi. Jaga. Tetap di situ suaranya. Tidak berubah-ubah. Stay situ. 2 harakat baru na. An-nabiyina. Okay, cuba baca seorang-seorang. An-nabiyina. Aywa ahsan. Ada siapa nak cuba baca? Kita latih mat tamkin di sini. Apa yang nak baca silakan. Kita bincang bersantai-santai saja.
Itu sebab kita tak ambil banyak hukum sebab hukum tajwid ni berat sebenarnya. Jadi kita santai-santai, kita bincang perlahan-lahan Tak faham nanti kita bincang balik. Okey. Ada lagi yang nak baca cara baca mat tamkin dengan betul. Tetapkan kadar panjang dua harakat dengan nada suara kita dengan tidak berubah-ubah nada suara tu tetap untuk kadar dua harakat dan matikan pada bariskan dulu di atas. Cuba baca Cuba Ustaz. Silakan. Okay. An-nabiyina. Okey, ini dia panggil tamkin. Okey, tepat. Hanya Asante. Siapa nak cuba? Ni kita ada banyak kalimat ni baru satu ni. Harap lepas ni bersabar. Contoh cukup banyak. Okey, kita mula yang pertama dia dulu. Siapa nak cuba silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Cuba ya. Silakan. An-nabiyina. Aywa ahsanti, bagus, tahniah, dah betul. Okey, sama-sama. Ustaz ya. Okey, bagus, tahniah. Siapa lagi nak cuba baca mengikut hukum mat tamkin Maksudnya mat itu dibaca dengan tetap. Kat mana tetap tu? Ketika dimatikan huruf ya itu dengan posisi bunyi yang tidak berubah-ubah seperti termasuk atau teridgham ataupun ikhfa, terdengung pula ke pun tak mau. Terdengung ni suaranya. Terdengung suara sepatutnya keluar di mulut. Dia termasuk ke hidung pun tak mahu. Itu didengungkan. Idgham atau termasuk ya pertama termasuk pada ya kedua pun tak boleh. Jadi kena jaga. Itu kata tamkin ni ditetapkan pada bunyinya dua harakat dalam posisi tetap. Tetap bunyi itu keluar di mana? Kerongkong kerongga mulut. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Sila. Nak tanya Ustaz, nak tanya. Boleh, silakan. Ya, boleh. apa tu? Contoh kalau sebut an-nabi, tak boleh Ustaz salah an-nabiyina, macam dia break, dia macam tahan sekejap. Okey. Nabi, ya macam tu. Okey. Itu dia punya sebenarnya dia tahu orang yang baca begitu sebenarnya dia dah ada satu kefahaman. Iaitu apa dia? Di dalam huruf yang bersabdu ada dua huruf ya. Pertama ya mati, kedua huruf ya berbaris. Dan dia mencuba dengan bersungguh-sungguh untuk menjaga bunyi. Iaitu ya tu ada dua bunyi. Dia nak jelaskan ya tu sebenarnya. Ya tu satu mati, satu berbaris. Dalam keadaan dia menjaga, kat sini ada satu lagi perkara yang kena jelas. Walaupun kita menjaga bunyi kedua-dua ya, namun kita kena tahu ada sifat yang menyatakan ketika kita membacanya, membunyikan kedua-dua ya tu mesti dalam keadaan kita bersifat dengan sifat rokhawatun. Jaga sifat juga Ustaz kena jaga. Ya, dia puncanya bila dia jadi macam tu, pertama sebab sifatnya dia terlepas pandang pada sifat. Sifat apa yang menjaga walaupun dua bunyi itu perlu jelas, tapi sifat kena jaga, iaitu sifat rokhawatun, iaitu sifat suara tak boleh sampai terbenti. Contoh an-nabiyyi, itu terberhenti. Banyak dengar saya baca ramai. Macam tu kan. Dia terlepas sifat tu lah. Dia tertukar daripada sifat rokhawah, sepatutnya suara lepas. Walaupun bunyi ya mati tu kena jelas, ya baris bawah pula atau ya yang berbaris kena jelas, namun tetap suara tak boleh ditahan. Nabi ji itu tertahan. Dia tertahan tu menjadi berat lah dan menyebabkan bunyi huruf tu dia jadi keras. Dia jadi suara tu jadi keras. Jadi sifatnya agak tebal. Dia jadi tebal mungkin atau keras nada suara. Itu sebab sifat kena jaga. Kalau apabila sifat dia rokhawah, jaga supaya suara yang keras berat tu hilang lah. Contoh nabiyyi itu sebab kita kena buat latihan. Dia puncanya kurang latihan. Sebab kadang-kadang seseorang ni dia dah faham. Dia faham tapi latihan kurang. Jadi bila kurang latihan, dia terlampau berjaga-jaga. Kenapa? Sebab kurang latihan. Bila orang kurang latihan, dia akan lebih fokus terlebih
fokus, terlebih berjaga-jaga, yang terlebih atau terlebih berhati-hati sebab dia kurang latihan. Orang yang dah banyak latihan, dia dah confident, dia tenang, bila tenang bacaannya lancar. Tidak terlampau berhati-hati, tidak terlampau menjaga sifat sebab dia dah cukup latihan. Faham tak? Ini bukan saja pada bidang tajwid Okey, pada apa saja bidang. Bila orang kurang latihan, apa berlaku? Dia akan lebih cemas, betul? Bila cemas, dia akan lebih tertekan, dia akan lebih berhati-hati. Berhati-hati yang terlebih ni tak bagus. Dia akan boleh menyebabkan lebih banyak kesalahan. Apa saja benda lah. Itu sebab kalau boleh kita buat latihan, bukan latihan yang banyak ketika nak bertanding. Salah. Salah tu. Itu sebab seorang yang dia ada untuk menguji bacaan atau masuk perujian ke apa, dia perlu latihan yang lebih awal. Bila nak dekat pada pertandingan ataupun perujiannya, dia dah tak boleh latih begitu lagi. Dia kena tenangkan diri dia dan santai saja. Supaya apa? Supaya bacaannya tenang. Bacaannya seperti yang sepatutnya lah. Okey? Jadi dia kadang-kadang bila dia berdebar-debar sebab dia kurang latihan, jadi kurang latihan ni menyebabkan dia tertekan dengan bacaan dia sendiri. Perlu banyak latihan pada waktu yang lain. Sebelum dia bertemu dengan untuk disemak bacaan, dia kena buat latihan awal. Latihan awal tu kena betul-betul banyak sehingga dia confident dengan bacaan dia. Baru dia boleh tenang. Bukan overconfident Overconfident pun tak bagus juga. Nanti dia terlebih yakin pula pun bahaya juga. Sampai dia tersilap juga. Jadi kita biar dalam keadaan pertengahan lah. Jadi okey, bacaan ni jadi apa kuncinya? Pertama syiddah. Dia terlupa sifat syiddah. Huruf ya ni kalau terlampau berhati-hati jadi kita tertahan suaranya. An-nabiyina. Dia terlampau berhati-hati sampai tersilap. Sampai tertahan suara. Lepaskan suara. Rokhawah ni maknanya suara tak boleh tertahan. Sikit pun tak boleh tahan. An-nabiyina. Maksudnya dia kena buat latihan sehingga dia rasa yakin. Lidah dia dah naik tinggi ke langit. Bahagian tengah dan bunyinya jelas. Itu saja. Yang jadi dia tak berapa yakin ataupun dia terlampau berhati-hati ni sebab dia tak yakin lidah dia naik tinggi. Dia tak yakin bunyi ia tu jelas. Dia tak yakin sebab dia tak buat latihan lebih awal. Jadi dia tak confident naik tak naik ni, tu dia tekan tu sampai melekat. Bila dia terberhenti, An-Nabi, dia terberhenti macam tu sebab lidah dia naik sampai melekat ke langit tengah, terberhenti suaranya. Dalam keadaan dia tak tekan sengaja. Sebab dia nak jaga sangat, nak naikkan makhraj ya, sampai sepatutnya jangan melekat tengah lidah tu. Ya, ni dia naik tinggi tapi jangan sampai melekat. Kena hati-hati naik tapi jangan sampai suara tu jangan melekat. Bila melekat dia terberhenti, dia tertahan, dia jadi syiddah. Sepatutnya rokhawatun. Hati-hati. An-nabiyina. Gitu. Okey, cuba. Dah faham Boleh Okey, insya-Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Jadi puncanya dah tahulah. Antara sebabnya pertama dia faham cuma kurang latihan, jadi dia berhati-hati sampai terlekat tengah lidah ke langit tengah, terberhentilah suara, bertukar sifat daripada rokhawah kepada syiddah. Syiddah ni maksudnya tahan. Jadi dia tertahan pula. Jadi terberhentilah suara ya, berubahlah sifat, jadi sifatnya jadi keras, suaranya lah jadi bertukar kepada syiddah, menahan suara pula. Itu kuncinya. Itu antara sebab Okey. Siapa yang belum baca nak cuba, kita fokus pada huruf mat tamkin tadi. Okey. Itu satu yang bersabdu tadi, kaedah baca huruf yang bersabdu kena buat latihan lah. Dan kita nak dengar ketetapan bunyi pada huruf mat ya itu supaya kita nak menyempurnakan sifat maksud tamkin tadi tu, iaitu mat tamkin, mat yang ditetapkan bunyinya di kerongkong sampai ke rongga mulut dalam keadaan tetap bunyi kadar panjang 2 harakat. An-nabiyina stay. Yina. Okey.
Ada lagi nak baca? Cuba lagi Ustaz. Okey, Haji silakan. An-nabiyina. Okey. Kita masuk contoh. Banyak lagi ni. Kita buat latihan Okey, sedia Ikut saya baca. Huyitum. Sila baca. Huyitum. Aywa, Ahsan. Siapa lagi nak baca? Sila. Saya baca, Ustaz. Huyitum. Okey, bagus. Tahniah, Ahsan. Teruskan, siapa lagi? Okey. Huyitum. Okey, Ahsanti, bagus. Siapa lagi? Cuba Ustaz. Silakan. Huyitum. Aywa, Ahsanti. Tepat. Lagi, siapa nak cuba? Silakan. Kita laju sikit Okey, kalimah seterusnya. Ini dah baca tadi. Kalimah seterusnya. Ikut saya baca Dengar saya baca dulu. Ain, letak dulu Ain dari bawah. Ain. Yi. Ingat tetapkan bunyi dia. Yi, jangan gerak-gerak lagi. Illiyina. Okey, cuba baca semua. Illina. Okey, baca seorang-seorang. Haji nak baca dulu. Silakan Haji. Illina. Matikan. Okey, ni huruf bersabdu ni dia ada 2 huruf. Ail, lam mati. Li, lam dari bawah. Li, ya mati. Yina. Maknanya lam ada 2, ya ada 2, ya ada 2, lepas tu ya yang mat tamkin tu. Illiyina. Cuba. Illina. Okey, Ji, bagus. Ahsanta. Okey, Okey, bagus. Okey. Siapa lagi cuba? Cuba, Silakan. Ustaz. Ya, silakan. Ailina. Ayuh, ahsanti, bagus. Tahniah. Okay, siapa lagi? Sila. Cuba Ustaz Silakan. Illiyina. Okey, boleh. Ayuh, ahsanti. Siapa lagi nak cuba? Silakan. Kita ada terus. Kita terus lagi. Ada lagi bersabar. Latihan kena banyak. Kenapa latihan kena banyak? Tu saya kata tadi. Latihan ni dia panggil guru saya sebut dulu Riyadhatul Lisan. Sebab kita belajar kemahiran kemahiran ni semua benda berbentuk kemahiran perlu latihan yang banyak untuk menguasai sesuatu tu. Apa saja bentuk kemahiran. Kalau sukan, kemahiran sukan. Main pingpong. Tengok latihan dia. Banyak latihan baru dia boleh mahir dalam satu-satu pukulan. Main apa? Bola sama juga. Badminton. Itu kemahiran dari sudut penggunaan alat bermain. Alat bat pingpong. Kalau bola guna kaki. Bat pingpong guna tangan. Kemahiran tangan. Yang kita baca ni kemahiran melafazkan. Kemahiran melafazkan bacaan bagi setiap huruf yang berbaris dan bertanda. Ini kemahiran. Jadi cara melatih macam mana? Menggunakan suara. Jadi kita buat latihan banyak kali. Okey, ini latihan seterusnya. Dengar saya baca. Rabbaniyina. Ni, stay. Ni, 2 harakat. Yi, 1, 2, 1, 2, na. Okey. Rabbaniyina. Okey, cuba baca semua. Banina. Ayuh, Santa. Lagi, siapa nak cuba? Sila. Baca, Ustaz. Rabbanina. Ayuh, Ahsanti. Bagus. Tepat. Terus, lagi siapa nak cuba? Cuba Ustaz. Silakan. Rabbaniyina. Ayuh, Ahsanti. Bagus. Tepat. Bagus. Siapa lagi nak cuba? Seterusnya, ada lagi Okey, ni ada mat ujung ni. Wali. Maintainkan bunyi dia.
Dua harakat. Yi. Okay, jangan bergerak-gerak. Jangan bergerak-gerak. Stay situ bunyi dia. Wali. Silakan. Wali. Ayuh. Apa lagi? Silakan. Wali. Ayuh. Betul. Tahniah. Ahsanti. Nak cuba lagi. Silakan. Okey, kita terus lagi Al-ummiyina. Sekali lagi dengar. Al-ummiyina. Ada dengung Mim sabdu tu lupa. Ada dengung situ dua harakat. Al-ummiyina. Cuba baca. Al-ummiyina. Okey, lagi sekali Haji. Al-ummiyina. Al-ummiyina. Boleh tak? Lagi, Ahsanta, bagus. Boleh. Boleh tak? Ya, boleh. Siapa nak cuba Ustaz. untuk kalimah lain? Ya, silakan. Cuba. Al-ummiyina. Okey, boleh. Ahsanti. Okey. Lagi, siapa nak cuba? Ustaz. Ya, silakan. Al-ummiyina. Ayuh, Ahsanti. Tu dia panggil tamkin tidak diidghamkan, tidak diikhfakan pada ya yang mati tu. Ditetapkan kadar bunyi dia pada kesempurnaan, pada tempat keluar dia, rongga kerongkong ke rongga mulut. Okey. Ini baru keadaan pertama ya. Keadaan kedua nanti dia berbeza sikit. Nanti saya tunjukkan. Dia mat tamkin ada dua keadaan. Ini baru keadaan pertama. Kita ada lagi tak contoh? Okeylah tu. Dah selesai. Saya masukkan gambar kat dalam ni. Tak ada kitab yang saya tunjuk ni. Saya kena ambil gambar baru. Iaitu mat tamkin bagi keadaan yang kedua. Sekejap ambil gambar dulu. Sabar jap. Kita ambil gambar jap. Keadaan yang kedua. Gambar tak terangkan sikit. Okey. Edit jap. Okey, ni yang pertama keadaan kedua. Keadaan yang kedua yang ni. Saya tunjukkan ni. Okey. Jadi add after then okey. Ya Okey. Ini mat tamkin bagi keadaan yang kedua iaitu apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang sama jenis dengannya. Okey. Ia berlaku pada huruf waw. Okey, ada dua huruf ni. Satu huruf waw mat. Okey. Yang kedua pada ya mat. Maknanya untuk keadaan kedua ni dia melibatkan dua huruf mat. Tadi huruf ya saja kan Haji? Ya. Tu keadaan pertama. Dia ya saja. Keadaan kedua. Tu sebab kadang-kadang kita belajar ada kitab yang terang sikit je. Dia biasa terang keadaan pertama tadi tu. Huruf ya saja. Nanti kita kena banyak guru dan banyak rujukan kitab supaya kita belajar keseluruhan hukum bagi salah satu hukum lah.
Jadi keadaan kedua ni tak banyak kitab yang terangkan. Jadi saya terangkan sekali lah. Mat tamkin pada keadaan yang kedua iaitu menggunakan dua huruf mat. Iaitu waw dan ya. Waw, kita ambil contoh waw. Huruf waw, mat tamkin dalam ni yang ini saya bulatkan ni. Waw yang pertama, dia terbalik. Terbalik. Waw yang pertama mati. Ni. Waw kedua berbaris atas. Lain kan tadi? Yang tadi tu ya pertama bersabdu, berbaris bawah. Ya yang kedua tu huruf mat. Yang ni ya pertama huruf mat. Waw yang pertama ni huruf mat. Kalau ya pun sama juga. Mana yang ni? Tu. Ya yang pertama adalah huruf mat. Yang keadaan pertama tadi, ya kedua huruf mat. Ini keadaan kedua. Huruf pertama waw itu huruf mat. Ya yang pertama huruf mat. Okey. Kat mana kena baca tetap? Ya waw yang pertama. Atau ya yang pertama. Dibaca tetap. Ditamkinkan. Ditetapkan bunyinya. Kenapa? Isu untuk yang keadaan kedua ni, isunya ya pertama ni dia termasuk dalam waw kedua. Waw pertama masuk waw kedua atau idgham lah. Ya pertama masuk ya kedua. Saya bacakan kesalahan dulu Dibaca begini. Isbiru wasabiru. Waw pertama masuk pada waw kedua. Dia tak tetap lah. Bunyi dia berubah. Kan berubah-ubah tu. Dia tidak baca dengan satu bunyi. Ada bunyi kedua pula. Itu kata tak tetap. Kita nak tetap. Tetap begini. Isbiru. Cukup. Itu kadar bunyi dia. Tak ada berubah-ubah atau dia masuk pada bunyi yang kedua, tak ada. Satu bunyi di situ. Isbiru. Kemudian wasabiru. Nampak? Jangan sampai dia termasuk pada waw yang kedua. Tu dibaca tetap di situ. Isbiru wasabiru. Ni yang keadaan kedua. Saya nak semua cuba baca. Cuba baca. Silakan. Isbiru wasabiru. Sekejap Haji. Cuba hati-hati Haji. Sekali lagi. Isbiru wasabiru. Cuba. Isbiru wasabiru. Okey, tu boleh. Ahsanta. Bagus. Terima kasih, Okey, sama-sama. Siapa nak cuba lagi? Yang ni keadaan kedua mat tamkin. Huruf pertama mat. Huruf kedua berbaris. Huruf yang sama Ustaz. Ya, silakan. Isbiru wasabiru. Okey, ayu ahsanti. Dah betul lah tu. Yang pertama mat, yang kedua waw baris atas. Okey, siapa lagi yang cuba? Silakan. Saya baca Ustaz. Silakan tamkinkan dia pada mat yang pertama. Isbiru wasabiru. Okey, ayu ahsant. Dah betul lah tu. Bagus. Siapa lagi nak cuba? Tamkinkan mat yang pertama. Tetapkan bunyinya. Jangan diidghamkan, jangan diikhfakan dan sebagainya. Silakan. Isbiru wasabiru. Cuba. Apa yang belum cuba? Silakan. Okey. Isbiru wasabiru. Haji ya. Okey. Dah betul je Haji. Kita masuk yang kedua huruf ya. Okey, cuma penjelasannya untuk keadaan kedua ni, mat tamkin syarat dia mesti dua perkataan. Saya belum beritakan tadi. Kalau yang pertama tadi tu, yang pertama dalam satu perkataan. An-nabiyina. Dia satu perkataan. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua mat tamkin dia mesti dua perkataan, dua kalimah. Kalimah pertama bagi ya bertanda mati. Keadaan yang kalimah kedua ya berbaris. Dari atas ke bawah ke depan tak ada masalah. Mesti berbaris. Ingat keadaan kedua mat tamkin adalah hurufnya ada dua huruf mat, waw atau ya. Dan dalam pertemuan huruf yang sama, waw dengan waw, ya dengan ya, pertemuan dia dalam dua perkataan. Ya yang pertama huruf mat, perkataan yang pertama. Ya yang kedua berbaris,
perkataan kedua. Boleh faham ya? Okey, kita sambung latihan. Allazi, tetapkan bunyi ya tu. Jangan berubah-ubah, jangan diidgham, jangan diikhfa. Allazi. Kemudian yuwaswisu fi yuwaswisu. Gitu. Allazi, tetapkan bunyi dia. Jangan berubah-ubah. Allazi yuwaswisu. Cuba baca. Silakan, selamat cuba. Allazi yuwaswisu. Okey, aywa ahsanta, bagus. Haji, dah betul lah tu? Okey dah. Okey. Ya, siapa nak cuba lagi silakan. Cuba Ustaz. Ya, silakan. Allazi yuwaswisu. Okey, dah betul. Tu nama tamkin ya. Okey, bagus. Tahniah. Ahsanti. Lagi siapa nak cuba silakan. Tamkinkan ia pada keadaan mat yang duduk di awal huruf matnya duduk di awal sebelum huruf waw atau ya yang berbaris selepasnya. Tamkin yang mana tamkin pada huruf mat yang pertama tu? Waw dengan ya tu ditamkinkan. Tetapkan bunyi dia. Allazi. Maintain situ. Zi. Okey. Siapa nak cuba lagi silakan. Ada persoalan, pertanyaan pun boleh tanya. Tak ada masalah Masalah. Ada tanya? Boleh. Okey. Tak ada dah baca semua okey. Ini dipanggil hukum mat apa tadi? Tamkin. Mat tamkin. Kita balik atas balik. Nama hukumnya mat tamkin. Okey. Saya ulang sebagai merumuskan dia. Mat tamkin terdapat dalam dua keadaan. Yang pertama, huruf mat tamkin adalah huruf ya sahaja. Ya sahaja. Yang mana ya ini mestilah huruf matnya duduk selepas ya yang bersabdu berbaris bawah. Selepas tu. Maksudnya ya pertama bersabdu berbaris bawah. Selepasnya mesti ya bertanda mati dalam satu perkataan. Contoh ini. An-nabiyina. Dalam satu perkataan. Okey. Dalam satu perkataan. Ya bersabdu baris bawah. Bertemu ya mati dalam satu perkataan. Ya bersabdu baris bawah. Bertemu ya dalam satu perkataan. Kita ulang supaya kita ingat Ya bersabdu baris bawah. Bertemu ya mati dalam satu perkataan. Okey. Ya mati baris bawah. Bertemu ya dalam satu perkataan. Ini keadaan yang pertama. Mat tamkin. Keadaan yang kedua mat tamkin adalah huruf dia waw. Huruf mat waw. Okey. Bertemu dengan waw yang berbaris. Mesti berbaris. Selepasnya mesti berbaris. Dalam dua perkataan. Saya ulang sekali lagi. Keadaan kedua mat tamkin adalah huruf matnya ada dua. Mat dia pertama huruf waw yang mati pada kalimah pertama bertemu dengan waw yang berbaris pada kalimah yang kedua. Huruf kedua huruf ya. Ya pertama mati. Ya kedua berbaris dalam dua perkataan. Ya pertama mati perkataan pertama. Ya berbaris perkataan kedua. Boleh buat catatan lah. Kalau dalam buku tajwid tak jelaskan keseluruhan ni, saya dah bagi keseluruhan hukum mat tamkin Boleh ambil ayat dia, contoh ayat. Untuk untuk keadaan kedua ni, kadang-kadang kita belajar keadaan pertama. Kebanyakan buku tajwid dia hanya satu je. Tak semua yang diterangkan keseluruhan mat tamkin ada dua keadaan ni Okey, boleh Boleh. Okey. Habis hukum mat tamkin. Untuk hukum tajwid hukum mat malam ini. Okey? Habis.
Jadi, boleh kita buat latihan. Boleh Haji, dah sedia. Penutup ni kena ada latihan. Sebagai guru, saya Boleh, Ustaz. mengajar, saya nak orang faham, saya kena bagi latihan. Ini tadi kita dah baca bagi betul kan? Sekarang bila kita baca Quran, banyak hukum. Kepala kita pun dah rambang dah. Ni hukum mat apa, ni hukum mat. Dia jadi macam tu. Jadi kita nak mantapkan ingatan kita. Saya dah terang tadi dua keadaan mat tamkin. Saya tengok, boleh kenal atau tidak mat tamkin tadi. Okey, sekarang Haji, semua bersedia bolehlah bekerjasama ramai-ramai lah. Kalau seorang-seorang boleh juga tapi takut pula kan. Takut salah tak apa. Sekarang saya bagi latihan. Bolehlah beramai-ramai. Kesan hukum mat tamkin. Kesan hukum mat tamkin dan saya akan bulatkan warna. Saya akan bulatkan warna. Ambil warna pink lah. Hukum mat tamkin pada kalimah-kalimah di bawah. Okey, sekarang kita mulakan dengan ini. Ini hukum mat tamkin betul atau salah? Saya tak akan nyatakan betul atau salah ya. Saya tanya tuan-tuan. Kalau tuan kata salah, saya beralih lah. Okey. Adakah ini mat tamkin? Rakan-rakan? Ya, Ustaz. Ini mat tamkin Ya. Okey, kita bulatkan dulu. Kalau orang kata ini mat tamkin, kita bulat. Maknanya semua kata ini mat tamkin. Ini 5. Dia tak boleh lama tau. Nanti baca Quran kita tak boleh lama. Nanti termenung baca Quran tu tak bergerak. Baca Quran kita baca laju. 5. Tak. 4. Bukan. Bukan, Ustaz. Bukan mat Bukan tamkin. Bukan mat tamkin Bukan. Okey, tak apa. Terus lagi. 5, 4, 3, 2. Mat tamkin. Mat tamkin. Ini mat tamkin, betul? Ya, Ustaz. Hakul yakin? Yakin. Yakin? Okey, saya bulat. Okey, ni kalimah ni pula. 5, 4, Bukan. 3. Bukan. Bukan? Betul? Yakin Yakin. Okey, semua kira semua yakin lah Semua sekali sepakat Ada yang membantah? Ini mat tamkin Ustaz. Ada yang bantah tak? Nak dengar suara Ya. bantahan. Tak ada bantahan? Tak ada bantahan. Okey, saya beralih. 5, 4, Mat tamkin. 3. Mat tamkin ni. Mat tamkin. Mat tamkin. Yakin Ni mat Yakin, tamkin. Okey, sepakat semula Saya bulatkan dulu. Lepas ni kita tanda. Saya bulatkan dulu. Saya tak kata betul tidak 5, 4, 3, 2. Masih ada tamat. Bukan. 5, Bukan. 4. Bukan. Bukan. Okey, kalau bukan kita pangkal lah. Supaya membezakan yang bukan dengan yang tidak. Kita pangkal. Terus 5, 4. Ya. Mat tamkin. Ya. Mat tamkin. Ya, Ustaz. Bulatkan dulu. 5, 4, 3, Bukan. 2. Bukan. Bukan. Kalau bukan, saya pangkal Bukan. Okey. 5, 4. Mat Ya. tamkin. Ya. Ya. Kan? 5, 4. Bukan. 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 Bukan terbangkah. 5, 4. Bukan. Bukan. Bukan, Ustaz. Terbangkah. 5, 4. Bukan. Bukan Bukan 5, 4. Bukan. Bukan. 5, 4, Mat tamkin. 3. Ya. Mat tamkin. Ada berbeza tadi. Ada kata bukan, ada kata ya. Mana satu ni? Ya. 5. Ya. Ya. Ya Sepakat ya Bukan.
Okey, tak apa kita. Bukan ke? Ya, Ustaz. Ya. Haji, bukan ke ya, Haji? Ya. Okey. Dah malam je nak bagi semangat sikit. Okey, habis. Ada lagi bawah. Nanti jap. Yang susah nanti dulu. Okey, sekarang kita semak. Sabar. Ini baru latihan kedua. Dia susah sikit. Ada lagi susah lepas ni. Sebab kita kena lepaskan yang lagi susah tu baru boleh baca Quran. Kalau tidak akan terlepas. Okey. Ini kita okey, saya tanda dulu betul atau salah ni saya tanda dulu. Sabar. An-Nabiyyi. Okey, 1. Okey, betul 2. 3. Ini tak pangkal tadi. Pangkal kan? 4, 5, 6, 7, 8, sai, 9, 10, yurai. Okey. Okey, tahniah dah faham dah tu. Dah faham kita buat latihan lagi susah lah. Alhamdulillah. Berapa ni markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 per 15. 15 per 15. Okey. Dapat 3 bintang. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Dah bersedia dengan lebih susah? Kena latihan ini lebih susah, kena kenal mana hukum mat tamkin dalam ayat itu. Kiraan tetap 5 saat juga. Sedia 5 saat. Lambat? Tak adalah. Okey, saya bagi contoh yang pertama. Alamak. Boleh nampak tak? Okey, 5 saat. 5, 4. Bacakan Ada. kalimahnya. Bacakan kalimahnya. 3. Yuyitum. Huyitum. Itu. Lagi sekali baca. Wa idza itu. Kalimah yang ada mat tamkin Huyitum. dia. Huyitum. Oh, yang ni. Huyitum. Wa idza itu. Ni ke? Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Okey. Sedia, saya tak kata betul lagi. Sekejap lagi saya tanda lepas ni. Sedia 5 saat dari sekarang. 5, 4, 3. Bacakan perkataan dia. Minal Minan nabi. minan Nabi. Minan nabi. Yang ini ke? Ya, betul. Betul, Ustaz. Okey. Dah jumpa. Ada lagi yang lain? Satu je? Betul, ya. Satu je, Ustaz. Okey, sedia. Yang ketiga, 5 saat dari sekarang. Panjang sikit, maaf. 5, 4. Minan nabiyina. Minan nabi. Satu je ke? 3, 2. Masa dah tamat. Watabaina. Masa dah tamat. Watabaina. Ada lagi? Tak ada dah memang masa dah habis. Dah habis sampai satu je. Sedia 5 saat lagi. Ada lagi contoh bawah. Sedia 5 saat dari sekarang. Okey. 5. Fil Ummiyina. Yang mana? Yang ni ya? Betul, Ya, Ustaz. Ustaz. Ada lagi tak? 3. Satu je. Masa tamat dah Sedia? Ada lagi? Habis dah? Okey, habis. Mari kita semak siapa yang kena. Sabar. Saya semak dulu. 1. Sabar. Tengah semak. Sabar. Okey. Betul. 1. Yang kedua. Okey. 1. Okey. Betul. 2. Okey.
Ada lagi tak? Okey, 3. Betul. Yang ke terakhir. Sabar. Okey, betul. 1 ni betul. Sabar jap. Kita cek semak lagi. Semak. Ya. Okey. Keputusan dah keluar. Keputusannya dah keluar. Jadi 4/4 jawapannya. Okey. Dapat 3 bintang lagi. Masih Raj. 3 bintang lagi. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Selesailah kelas kita pada hukum. Nanti akan datang talaki dulu. Nanti kita sambung hukum mat yang lain lah. Banyak lagi hukum tajwid lain kita belum bincang lagi ya. Nanti kita akan sentuh. Wallahu a'lam. Ada soalan tak sebelum kita tutup? Soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, sampai situ dulu untuk satu hukum tajwid pada malam ni. Kita memahamkan maksud dan juga sampai latihan untuk memantapkan ingatan kita mengenal hukum mat tamkin supaya baca Quran kita lepas ini kita dapat baca dengan betul, iaitu ditetapkan baca hukum mat tamkin itu tanpa mengubah bunyi dia seperti diidghamkan dan sebagainya. Jaga. Wallahu alam. Sadaqallahul azim. Kita doa dulu ke Allah Taala berikan kita nikmat ilmu ni kepada kita dapat amal dan sampai insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Amin. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.